Harta ni memang cukup banyak jasa merosakkan orang Islam. Harta ni. Sebab dalam Quran tuan-tuan tengok berapa banyak ayat. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Quran kata, harta, anak pinak apa semua ni, ini semua zina. Ini semua perhiasan bagi kita silau mata. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah kata apa? Dan amalan-amalan saleh itu yang akan kekal faedah dia kepada kita di akhirat itu. Harta ni semua bagi kita silau mata. Quran apa? Surah Al-Kahfi ayat 46 Tuhan kata. Surah Al-Fajr ayat 20 Tuhan kata apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nama kata manusia ni dia suka dengan harta ni berlebih-lebih. Suka dengan harta ni hubban jamma. Dia suka sungguh dengan harta ni. Dalam surah Al-Humazah kita selalu baca Tuhan kata apa? Allazi jama'a malan wa addadah.